siapa nama tu, Ketua Pembangkang bakal Perdana Menteri. Itu je. Itu pun tak boleh. Letak tu pun tak boleh. Lagi nak naikkan 6,000. Okay, kalau belanjawan yang seksi macam mana? Belanjawan yang berani macam mana? Kemukakanlah. Bukan hanya sekadar melontar, you kutuk tentang isu Gaza, tapi Trump you sambut. Dia dua isu berbeza. Benda yang tak betul, kita keras. Kita tak ada berganjak. Tak ada tiba-tiba Trump nak datang, tiba Datuk Seri Anwar ubah statement. Tak ada. Bersama anda hari ini, saya Mizi akan menjadi moderator untuk podcast Kita Putrajaya. Dan episod pertama untuk kali ini ialah Belanjawan 2026, apa wilayah persekutuan dapat. Dan sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai tajuk podcast kita, izinkan saya untuk memperkenalkan panel kita untuk hari ini. Panel kita ada 2 orang, seorang panel tetap dan seorang panel jemputan. Dan panel tetap kita tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Fikri bin Abdul Aziz, Timbalan Pengurusi MPN Wilayah Persekutuan, merangkap Ketua Keadilan Cabang Putrajaya. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Abdul Aziz. Sekarang ini saya telah dilantik menjadi Timbalan Pengurusi Keadilan Wilayah Persekutuan dan merangkap Ketua Cabang Keadilan Putrajaya. Saya menyertai Parti Keadilan ni pada tahun 2010. Kemudian saya telah menjawat beberapa jawatan lah, antaranya Setiausaha Pengelola Cabang, Timbalan Ketua Cabang, Bendahari Negeri, Setiausaha Negeri, dan akhirnya yang terkini ialah Timbalan Pengurusi Keadilan Negeri Wilayah Persekutuan dan Ketua Cabang Putrajaya. Jadi dah berapa lama dengan Parti Keadilan Rakyat? 15 tahun, lebih kurang 15 tahun. Jadi itu panel kita pertama. Untuk panel jemputan kita, untuk episod pertama kali ini, panel jemputan yang pertama kita, Saudara Azmi Abdul Rahim, Pemangku Ketua Cabang Keadilan Wangsa Maju. Ya. Jadi Saudara Azmi, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Boleh ceritakan pengalaman dengan keadilan? Okey, terima kasih kerana menjemput saya dalam episod pertama podcast ini bersama sahabat saya Ustaz Fikri. Terima kasih juga kerana beliau surprise saya datang sebagai jemputan pertama untuk program podcast beliau. Jadi nama saya yang diberi Azmi bin Abdul Rahim. Saya berasal daripada Paguh Negeri Johor. Paguh. Ya. Dan saya menetap di Kuala Lumpur bermula secara rasminya bermula tahun 2000 lah, selepas habis belajar. And then belajar, bekerja dan berkahwin di sini di wilayah. Anak ada 4 orang. Isteri berasal daripada Terengganu. And then karier politik bermula secara rasmi pada 2013. Di mana saya menyandang sebagai Naib Ketua Pemuda, Ketua Angkatan Muda Cabang Wangsa Maju, dan seterusnya next pemilihan sebagai Jawatankuasa Cabang dan Setiausaha Pengelola, dan seterusnya pemilihan diangkat ke Naib Ketua Cabang, dan sekarang Alhamdulillah ke peringkat nombor 2 tertinggi cabang, iaitu Timbalan Ketua Cabang lah di Wangsa Maju. Buat masa ni saya telah diarahkan oleh pihak SUA, Setiausaha Agung Parti Keadilan, untuk memangku jawatan sebagai Ketua Cabang Keadilan Wangsa Maju. Okey, mengenai topik podcast Kita Putrajaya untuk episod pertama kita kali ini, topik yang kita akan kupas ialah Belanjawan 2026, apa manfaat kepada wilayah persekutuan. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam mengenai topik yang kita akan kupas, kita trivia sikit mengenai Belanjawan 2026. Telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, kita punya PMX, pada 10 Oktober 2025 di Dewan Rakyat.
Ini merupakan belanjawan beliau yang kali keempat yang beliau bentangkan, merupakan belanjawan madani keempat, dan ini merupakan belanjawan kedua bagi kerangka ekonomi badani. Selepas beliau mengumumkan kerangka ekonomi badani ini merupakan belanjawan kedua yang akan menentukan hala tuju kerangka ekonomi madani kita, dan belanjawan madani keempat kali ini bertemakan belanjawan rakyat. Baik, ketika Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri membentangkan belanjawan 2026, untuk panel pertama kita, apa pandangan Ustaz mengenai belanjawan tersebut? Pada pandangan saya, dan seperti mana yang kita maklum, belanjawan ini merupakan antara yang tertinggi dalam sejarah negara, mana melibatkan belanjawan keseluruhannya melibatkan 470 bilion. 470 bilion, dan belanja mengurus sebanyak 338.2 bilion, dan belanja pembangunan, ini penting, belanja pembangunan sebanyak 81 bilion. Ini menunjukkan bahawa di samping kerajaan menumpukan dalam sektor pembangunan, dia juga akan menumpukan dalam sektor pembangunan insan, pembangunan modal insan. Jadi itulah secara umumnya. Maknanya kita sering dengar antara yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah dia tidak berapa minat untuk membina gedung-gedung besar. Bukan bangunan pencakar langit. Bukan bangunan pencakar langit. Kita dah cukup. Kalau di Kuala Lumpur, bisa contoh kita ambil Kuala Lumpur, kita dah ada 3 bangunan tinggi. Menara 118, TRX, KLCC. Jadi kali ini Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lebih menumpukan, kalau di wilayah lebih menumpukan tentang peniaga-peniaga kecil, pembangunan modal insan dan sebagainya. Itu secara umumnya dulu. Okey, baik. Itu pandangan Ustaz Fikri mengenai belanjawan 2026. Untuk Saudara Azmi bagaimana? Pada pandangan saya, bajet atau belanjawan 2026 yang telah dibentangkan oleh PMS kita pada baru-baru ini, dia menekankan aspek dari segi ekonomi madani. Ekonomi madani ini untuk menjaga dan menekankan kesejahteraan rakyat, lebih kepada peniaga-peniaga kecil IKS. Yang mananya amat penting supaya ekonomi kecil dia dia boleh menjana pendapatan kepada rakyat-rakyat yang kebanyakannya peniaga-peniaga kecil di tepi bandar kita, especially di Kuala Lumpur ni memang banyak gerai-gerai kecil di sekeliling kawasan, especially ni dari kawasan rumah bertingkat di flat-flat. Jadi kita nak kalau boleh mereka menerima tempias daripada bajet yang telah diumumkan oleh PMS. Jadi saya rasa bajet yang telah diumumkan baru-baru ni, insya-Allah mungkin dari peringkat akar umum itu akan dapat menikmati daripada orang kata saranan dan fokus PMS sendiri kepada peniaga-peniaga kecil. Sebab semua sudah maklum PMS kita ni memang dia amat prihatin terhadap peniaga-peniaga kecil, especially yang berada di bandar-bandar Kuala Lumpur ni. Itu sedikit pandangan awal saya lah. Okey, baik, itulah tadi pandangan panel kita secara keseluruhan mengenai belanjawan 2026 belanjawan rakyat yang telah diumumkan PMS pada 10 Oktober yang lepas. Okey, untuk soalan kepada panel pertama kita, Ustaz Fikri, topik utama kita pada hari ini, apa manfaat kepada rakyat di Wilayah Persekutuan hasil daripada belanjawan yang diumumkan? Untuk wilayah persekutuan, sebanyak antara komponen yang penting ataupun yang utama yang PMS sebut ialah kalau di Kuala Lumpur dia Lestari Niaga. Lestari Niaga ni maksudnya untuk seperti mana yang sahabat saya sebut tadi, ialah berkaitan dengan peniaga-peniaga kecil di Kuala Lumpur. Kita nak bangunkan bukan dari sudut menaik taraf infrastruktur saja, tapi juga dari sudut kadar macam mana nak meningkatkan kualiti perniagaan, termasuklah dalam memberi ruang untuk mereka memohon pinjaman dan sebagainya lah. Jadi maknanya tumpuan itu kepada peniaga kecil untuk meningkatkan dia punya taraf perniagaan daripada tahap sekarang ni ke satu tahap yang lebih baik. Itu dari sudut Lestari Niaga.
Yang keduanya itu yang untuk Lestari Niaga tadi dia sebanyak 200 juta. 200 juta. Dalam belanjawan 2026. Ya, betul. Dan yang seterusnya ialah pembangunan pelancongan, terutamanya di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Banyak peruntukan disalurkan untuk meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan awam dan infrastruktur yang tertentu dalam usaha untuk menarik minat pelancong-pelancong di luar negara untuk datang ke Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Jadi kalau kita tengok di Putrajaya misalnya, dia ada peruntukan khas daripada Anjung Duta dan kemudahan-kemudahan pelancongan di Putrajaya. Kalau di Labuan ada diperuntukkan pembangunan untuk Labuan Waterfront. Kita sedia maklum memang Labuan selama ini mungkin kurang mendapat perhatian, tapi ada juga inisiatif pelancongan yang telah dibuat. Jadi kerajaan akan memberi suntikan dana lagi untuk menaikkan lagi minat pelancong-pelancong untuk datang ke Labuan. Di samping bila pelancong datang ramai ke Labuan dan Putrajaya ni secara tak langsung, ianya akan meningkatkan lagi kualiti perniagaan di penduduk setempat lah di Putrajaya dan di Labuan tu. Maksudnya Ustaz, belanjawan 2026 ni dia bukan hanya mengalir di Kuala Lumpur dan Putrajaya, dia sampai juga ke Labuan. Ya, sampai. Sebab dianya Labuan ni salah sebuah wilayah di dalam wilayah Persekutuan lah. Jadi memang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia akan fokus kepada tiga-tiga di dalam wilayah ni, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, bahkan di Putrajaya dan juga di Labuan. Okey, tadi saudara Azmi ada memberitahu mengenai Pemek ada mengumumkan untuk membantu peniaga di sekitar Kuala Lumpur, peniaga jalanan. Boleh saudara Azmi kupaskan lagi lebih dalam mengenai pengumuman tersebut? Ya, dalam pembentangan bajet baru-baru ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ada membentangkan ataupun mengkhususkan bajet untuk wilayah Persekutuan, iaitu di mana 200 juta seperti yang Ustaz cakap tadi adalah program Lestari Niaga di Kuala Lumpur. So, melalui ketua wilayah ni, saya berharap Datuk Seri Zaliha sebagai Menteri Wilayah, beliau mungkin boleh memfokuskan lebih pada membantu atas nama Lestari program Lestari Niaga ni. Beliau boleh membantu peniaga-peniaga kecil yang berniaga, penjaja yang berada di tepi jalan, peniaga yang berada di sekitar pasar-pasar malam. Sebab kita terkenal dalam wilayah ni pasar malam, pasar petang, di mana especially di kawasan saya di Masa Maju, kita ada pasar malam terbesar, kita ada pasar malam, pasar pagi di Dana Kota, di Masa Maju dan bahagian sekitarnya di sebelah Gombak Setia. Jadi apa pandangan saya daripada untuk manfaat yang agar mereka dapat merasai kenikmatan bajet yang telah diumumkan tersebut melalui program Lestari Niaga inilah, untuk membantu mereka menambah baik dari segi gerai-gerai mereka, sebab dari segi kebersihan, dari segi kemudahan. Sebab kalau kita tengok untuk tahun lepas punya bajet, memang Pemek ada bantu untuk melalui Kementerian Wilayah untuk mengindahkan gerai-gerai yang ada ni, di mana kalau kedai yang amat sudah uzur, dia boleh naik baru. Tapi yang sedia ada yang potensi ni boleh digunakan pakai lagi, dia indahkan lagi. Dia perkemaskan lagi, dia cantikkan dari segi design, dari segi logo, kekemasan bahagian front depan tu. Memang komen yang saya dapat di sekitar Masa Maju, especially Masa Maju di tempat saya, alhamdulillah memang mereka berperhati bagi gerai-gerai yang di bawah kelolaan di BKL lah. Tapi isu yang di sebaliknya pula, masih juga ada gerai-gerai rainbow atau gerai-gerai haram yang bukan di bawah register, dia tak berdaftar. Bila tidak berdaftar, kita nak salurkan bantuan tu. Betul, di situlah kekangan yang berlaku. Sebab itulah di Masa Maju, semua orang maklum kita ada bazar Dana Kota. Ya, sekarang sudah berpindah di tempat baru berdekatan dengan Plaza Central Masa Maju kita, di mana di situ tumpuan penuh setiap malam, especially malam minggu. Memang menjadi tumpuan bodoh dari segi penduduk Masa Maju untuk membeli belah di situ. Jadi
tarikan yang ada di situ, pada saya memang berniaga ni memang salah satu sumber yang bagus bagi rakyat penduduk Kuala Lumpur wilayah ni. Maksudnya salah satu peluang perniagaan yang disediakan untuk warga Wangsa Maju ialah perniagaan seperti pasar malam, Betul. bazar. Dan saya difahamkan bazar Ramadan Wangsa Maju hari itu antara yang terbesar di Malaysia. Ya, betul. Peringkat awal dulu memanglah dibuka secara berperingkat-peringkat. Tapi apabila bermula tahun 2025, iaitu pihak DBKL menguruskan tapak-tapak ini, adalah salah satu menjadi tarikan ataupun jaminan kepada semua peniaga, yang mana kalau dulu diorang berniaga kena melalui persatuan-persatuan yang telah sedia ada, dan sekarang apabila dengan wilayah ada wilayah persatuan menggunakan Dewan Bandar Kuala Lumpur, yang mana sewanya tak amat tinggi. Jadi berpatutan dan berbaloi dengan hasil perniagaan harian mereka. Jadi pada saya itu salah satu langkah yang amat bijak yang telah diwujudkan di wilayah perubahan baru, yang mana peniaga-peniaga itu amat bersyukur. Jadi dari segi dia punya operasi dan pengurusan pun ditadbir kerjasama dengan pihak keselamatan, especially Ella. Jadi pada saya ini satu program yang bagus untuk kita kekalkan di wilayah, supaya menjamin orang kata pendapatan peniaga-peniaga kecil kita PKS ni agar lebih orang kata lebih berbaloi dan selesa untuk kehidupan di bandaraya ini. Okey, untuk Belanjawan 2026 juga, selain menumpukan pembangunan modal insan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita juga mengumumkan beberapa projek di Malaysia. So bagi untuk podcast kita Putrajaya kali ini, soalan saya untuk Ustaz, apa Putrajaya dapat? Kalau kita berdasarkan soalan tu, Putrajaya ni dah macam-macam dapat sebenarnya. Dia pusat pentadbiran persekutuan. Sudah tentu antara bandar yang paling terancang dalam negara kita adalah bandar Putrajaya. Betul. Tak boleh kita compare apa Putrajaya dapat dengan apa Muar dapat. Tak boleh lah. Apa daerah lain dapat, Putrajaya. Apa Pagoh dapat. Apa Pagoh dapat. Putrajaya ni dah macam-macam dapat. Memang antara yang bertuah sekali dalam Malaysia adalah rakyat Putrajaya lah. Dari sudut kemudahan awam dan sebagainya. Facility. Tapi untuk belanjawan baru-baru ini, Datuk Seri Anwar ataupun PMX telah memperuntukkan sebanyak RM500,000 untuk menaik taraf kemudahan Anjung Duta di Presiden 15. Kenapa dipanggil Anjung Duta? Sebab Presiden 15 ni antara dipanggil Presiden Diplomatik. Banyak rumah-rumah kedutaan dan sebagainya. Jadi ada satu kemudahan tu yang akan dinaik taraf, bukan hanya untuk duta tetapi adalah untuk rakyat Putrajaya. Kemudahan ini termasuklah dari sudut fasiliti tempat makan, tempat berkreasi dan sebagainya lah. Itu satu. Yang keduanya adalah pembinaan 2 buah sekolah, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Presin 17-1 dan Sekolah Kebangsaan Presin 6-1. Ini maknanya sekolah baru. Bila ada nombor 1 tu maknanya sekolah pertama. Kalau Presin 17-2 itu maknanya sekolah kedua lah. Jadi tambah lagi 2 sekolah. Kenapa kita tambah? Kalau kita tengok kan, memang kalau kita pergi ke setiap sekolah di Putrajaya, memang semuanya dah pack. Semua dah penuh, dah overload. Memang saya kalau jumpa guru besar pengetua, masalah dia sekolah pack. Tambahan pula kita ada sesi petang, termasuklah sekolah agama kena berkongsi. Jadi masalah kepadatan murid-murid di sekolah ni telah mendapat perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Maka itulah kita memperuntukkan belanjawan kali ini dengan pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Presin 17-1 dan Sekolah Kebangsaan Presin 6-1. Di samping itu juga kita ada Putrajaya Wave. Putrajaya Wave ni berkaitan dengan pelancongan lah untuk menaik taraf. Pelancongan ni bukan hanya daripada penduduk luar negara, tetapi termasuk juga pelancong dalam negara. Memang ramai rakyat di Malaysia, terutamanya yang jauh seperti di Pantai Timur, di utara, di Sabah dan Sarawak. Ya, mereka juga ternanti-nanti untuk diberi peluang untuk melawat Putrajaya. Putrajaya ni satu bandar yang terancang, mereka tak ada di tempat mereka lah.
kalau kita pergi di Lahad Datu contohnya, amat jauh sekali dengan di Putrajaya. Jadi itulah salah satu pelancongan yang bermakna bagi mereka. Jadi bila ramai pelancong datang, jadi kerajaan telah memikirkan untuk perlu dinaik tarafkan kemudahan-kemudahan sedia ada dengan inisiatif-inisiatif yang tertentu untuk memberi lebih keselesaan kepada pelancong-pelancong, termasuklah pelancong daripada dalam dan luar negara. Jadi itulah antara beberapa komponen penting yang kalau ditanya apa Putrajaya dapat, itulah, ini bukan dapat, dia ditambah baik lah. Ditambah baik untuk Putrajaya. Dan ini yang kita boleh sebarluaskan, kita maklumkan kepada penduduk Putrajaya yang amat berhormat. PMX kita tak pernah melupakan Putrajaya, walaupun Putrajaya itu kita kira dah ada segalanya. Betul. Tapi still PMX kita still mengutamakan juga dari sektor pendidikan, pelancongan untuk membantu Putrajaya untuk pergi lebih baik. Betul. Kalau kita tengok PMX ni bukan sekadar dia pejabat di Putrajaya, malah beliau juga ada kediaman rasmi di Sri Perdana dan sering solat Jumaat. Bukan sahaja di masjid, di surau-surau. Pemerhatian saya, kita berbanding Perdana Menteri sebelum ni, tak ada lagi Perdana Menteri yang sampai turun ke surau semayang. Dia sampai ke surau-surau Jumaat dia pergi. Dan Jumaat lepas pun dia solat di Surau Al-Qudus, Surau Al-Qudus Sadari, di PC 16. Ya, betul. Sampai memang insya-Allah lah surau-surau di Jumaat di Putrajaya ni akan tiba PMX nanti. Jangan risau, memang semua akan dapat. So inilah salah satu contoh Malaysia Madani, maknanya sampai ke surau sekali PMX turun untuk menyantuni rakyat. Betul. Di samping syiar Islam lah. Terima kasih. Okey, itu untuk apa Putrajaya dapat. Untuk Saudara Azmi, bagaimana pula dengan Kuala Lumpur? Secara keseluruhannya, mungkin di Masa Maju ataupun di kawasan berdekatan, apa projek pembangunan yang dapat manfaat melalui Belanjawan 2026? Okey, bagi pandangan saya di Kuala Lumpur, especially di Parlimen Masa Maju lah, yang mana betulkan bajet yang Perdana Menteri kita umumkan baru-baru ini, lagi aspek untuk pemeliharaan sungai, especially di Sungai Gombak. Sebab Perdana Menteri kita ni, dia demi untuk membangunkan negara kita ni, dia tak nak mengorbankan alam sekitar. Yang itu kita akui, memang beliau menekankan beberapa aspek kesejahteraan, kelestarian dan keharmonian, yang mana untuk pemulihan sungai ni ada satu simbol keseimbangan dan pembangunan ekonomi bagi penjagaan alam sekitar teras dalam konsep Malaysia Madani kita. Maksudnya alam sekitar pun yang berhormat Perdana Menteri kita ambil kira juga dalam belanjawan. Betul. Dan yang mana apa yang telah dimaklumkan, iaitu pemulihan Sungai Gombak ni berlaku di sekitar, kebetulan di Sungai Gombak ni akan berlaku di sekitar Masa Maju, Setapak dan Sentul. Oh, dan beberapa parlimen di wilayah persekutuan terlibat? Ya, betul, di situ. Jadi perkara ni apabila berlakunya hujan yang berlebihan, especially di kawasan Kuala Lumpur ni, kita selalu nampak banjir-banjir kilat. Jadi demi untuk mengelakkan lagi tragedi banjir kilat tersebut berlaku, sebab impak banjir kilat ni bukannya orang kata kita boleh pandang ringan, sebab bila berlakunya banjir kilat ni, dia tak secara langsung boleh menyebabkan kerosakan harta benda, boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas, dia boleh menyebabkan kemusnahan alam, mungkin kalau kita boleh sebut sampai kemalangan jiwa. Jadi demi untuk mengelakkan berlakunya kejadian-kejadian macam ni berlaku, atas inisiatif Perdana Menteri kita, dia memperuntukkan bajet khas untuk pemulihan sungai ni, supaya sungai-sungai kita ni berada dalam keadaan yang terjaga, tidak tercemar, dan boleh menghasilkan satu peluang perniagaan. Sebab apa yang berlaku di negara-negara luar, especially di Jepun, macam mana diorang jaga sungai diorang, sampai ikan tu kita boleh nampak dia berenang-renang berjernih. Jadi kita nak macam konsep sebelum ni, kita tahu satu program River of Life yang pernah diutarakan di bawah Kementerian Wilayah ataupun Dewan Mendari Kuala Lumpur, yang mana kita nak mengindahkan pesisiran sungai kita yang boleh dijadikan satu tempat riadah, berjoging, tarikan pelancongan. Ya, tarikan pelancong. Jadi pada saya amat penting perkara-perkara macam ni, supaya
Dari peringkat asas je kita kena buat, iaitu pembersihkan dulu sungai-sungai yang ada mendalamkan, lepas tu di mana pusat tadahan puah yang berada di belah Sungai Mulia tersebut untuk dibesarkan supaya lebih banyak kawasan-kawasan tadahan air hujan ni tidak, orang kata, boleh seimbang dan menampung ratusan air hujan yang turun jika berlebihan di satu masa. Okey, untuk belanjawan 2026 juga, kita tengok ada sektor yang turun daripada 2025, ada yang menaik. Jadi untuk wilayah macam mana, Ustaz? Kalau untuk wilayah persekutuan, kalau kita bandingkan antara 2025 dan 2026, kalau belanjawan 2025, kerajaan persekutuan telah memperuntukkan sebanyak 274.7 juta. Manakala untuk 2026 telah meningkat hampir 4 kali ganda, iaitu sebanyak 1.17 bilion. Ini menunjukkan bahawa memang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin melakukan satu anjakan yang besar. Bila naikkan 4 kali ganda tu, maknanya dia serius untuk menaikkan lagi taraf kualiti hidup, kualiti pelancongan di wilayah persekutuan. Kalau saya boleh perincikan apa itu yang 1.17 bilion, 200 juta kerajaan telah memperuntukkan untuk program Lestari Niaga di Kuala Lumpur, seperti mana yang telah diulas oleh saudara Azmi tadi. Kemudian 300 juta untuk program kesejahteraan komuniti perumahan rakyat Kuala Lumpur. Ini juga yang amat dititik beratkan oleh Perdana Menteri, terutama sekali pembangunan semula dan sebagainya lah. 15 juta untuk ikhtiar warisan ke Kuala Lumpur, 3.5 juta untuk Labuan 365, iaitu pembangunan pengukuhan pelancongan Pulau Labuan. Kita akan dapat lihat selepas ini Labuan akan berwajah baru. 365 tu maksudnya, mungkin maksud dia 100% berubah ataupun untuk 365 hari ke. Maknanya dalam masa setahun tu akan banyak berlaku perubahan lah di Labuan. 1 juta untuk program Putrajaya Wave, masuklah untuk meningkatkan kualiti pelancongan dan kemudahan awam di Putrajaya. Dan yang terakhir ialah 500,000 projek Anjong Duta di Pensi 15. Inilah antara yang telah dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk wilayah persekutuan. Bukan sahaja di Kuala Lumpur, tetapi juga termasuklah di Putrajaya dan juga di Labuan. Itulah bezanya ataupun perbandingan yang kita boleh buat di antara belanjawan tahun sebelum ini dengan belanjawan pada tahun 2026. Ada sebanyak peningkatan 4 kali ganda. 4 kali ganda. Ya. Itu saja. Okey, di belanjawan 2026 juga ada peruntukan yang diperuntukkan untuk pembangunan komuniti tadi. So, selalunya di wilayah persekutuan kita ada Majlis Perwakilan Penduduk ataupun kita panggil MPP. So, Saudara Azmi, untuk orang lama yang berada di wilayah persekutuan, mungkin boleh kupas sikit Majlis Perwakilan Penduduk tu apa, supaya kita, pendengar kita boleh tahu, dan apa peranan MPP untuk dalam bajet 2026 ni. Ya. Okey. MPP developi Kuala Lumpur. Wilayah. Ini satu entiti ataupun kita panggil satu pasukan yang telah diwujudkan oleh pihak Kementerian Wilayah, bermakna dikawasi oleh pihak JWP, Jabatan Wilayah Persekutuan, yang mana mereka ni dilantik di kalangan pengurusi-pengurusi komuniti di kawasan sekitar parlimen masing-masing, parlimen yang berada di wilayah lah. Setiap parlimen ada MPP. Ya, betul. Sebab itu dipanggil zon. Kita ada zon Wangsa Maju, zon Seputih, dan semua parlimen-parlimen yang ada wilayah ni dia tukar kepada nama zon. Macam saya, untuk pengetahuan moderator, saya sebenarnya telah dilantik sebagai pengurusi zon Wangsa Maju. Kita ucapkan tahniah atas pelantikan Saudara Azmi sebagai pengurusi zon Wangsa Maju. Sebab ini penggal kedua lah. Pertama saya dulu pada tahun 2019, iaitu masa kerajaan kita Pakatan Harapan. Saya dilantik sebagai subzon. Tapi sekarang ni saya telah diamanahkan oleh
parti untuk menerajui pengurusi subzon pengurusi zon Mangsa Maju, di mana kita di zon Mangsa Maju tersebut kita telah memecahkan subzon kita di kawasan zon Mangsa Maju, iaitu kita ada subzon 1 sehingga subzon 6, yang mana pelantikan mereka kita pilih mereka di kalangan pengurusi komuniti, iaitu di kalangan KRT, ukul tetangga, daripada JMB management, daripada peserta beruduk, pengurusi surau, masjid dan tokong, kuil, semua kita masukkan rangkuman dalam jawatankuasa MPP tersebut, yang mana senang untuk kita menyelaraskan program-program rasionalisasi daripada pihak kementerian, especially wilayah persekutuan, agar mereka terlibat secara langsung dengan inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh pihak Jabatan Wilayah, especially Kementerian Wilayah di Parlimen di zon Mangsa Maju. Jadi disebabkan bajet yang telah diumumkan bagi wilayah ni di bawah gagasan Malaysia Madani, peruntukan untuk wilayah yang saya nampak di sini adalah 1.17 bilion, yang mana untuk wilayah persekutuan mendapat berbanding jauh daripada sebelum tahun yang lepas, iaitu 234 juta seperti mana yang telah diterangkan oleh Ustaz tadi. 650.7 juta ni diperuntukkan khas untuk pembangunan infra dan kemudahan awam. Di situ saya amat tertarik sebab sedia maklum di kawasan-kawasan Parlimen Mangsa Maju, especially di kawasan saya ni, terdapat banyak perumahan-perumahan awam lama yang mana mereka ni telah ditadbir oleh sendiri daripada syarikat, daripada lama, pemaju lama diserahkan kepada penduduk bila Akta Serata dikuasakan pada awal 2009 dulu, yang dijaga dan di-manage sendiri oleh penduduk di kawasan sekitar sebagai JMB. Jadi semua sedia maklum fasiliti-fasiliti yang sedia ada memang amat uzur. Jadi saya rasa dan saya berharap pihak Kementerian Wilayah, especially JWP dan DBKN boleh mempertukarkan sedikit sebanyak membantu pihak-pihak manajemen ataupun peserta penduduk di sekitar kawasan wilayah, especially di Mangsa Maju, untuk membaik pulih, membutuhkan sedikit peruntukan untuk baik pulih dan untuk mengindahkan lagi kawasan perumahan. Walau macam mana pun kita sedia maklum yang mana sekarang ni kita terlibat dalam proses panggil pembangunan semula di wilayah. Jadi bagi bangunan usang yang lebih 30 tahun, 40 tahun, ya betul, kita akui. Tapi untuk menunggu proses URA tu makan masa. Bukan tempoh yang singkat. Iya betul. Jadi untuk keadaan sekarang ni, kalau boleh diterjemahkan sikit peruntukan kepada mereka kawasan-kawasan flat-flat yang ada di sekitar, especially Mangsa Maju ni, supaya mereka dapat merasai nikmat peruntukan bajet yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita, sementara menunggu di Parlimen ni berlaku URA ni. Sebab kita tahu proses untuk pembangunan semula ni memang dia akan memakan masa berbulan-bulan atau bertahun, dengan feedback daripada penduduk sendiri macam mana, daripada offer yang akan diberi daripada pihak pemaju sendiri. Jadi proses itu panjang. Jadi saya berharap benda ni dari segi dana-dana tersebut boleh dijadikan APP sebagai pemudah cara. Sebab kami memang berhadapan dengan pelbagai aduan permasalahan daripada fungsi-fungsi komuniti setempat. Saya nak ulas sikit tentang MPP ni. Antara MPP ni bukan baru, dia dah lebih berapa tahun lepas lah, daripada zaman Tengku Adnan ni telah diwujudkan MPP. Kenapa kita wujudkan MPP? Sebab wilayah persekutuan ni dia berbeza dengan negeri lain. Negeri lain dia ada Dewan Undangan Negeri, ada ADUN untuk support ahli parlimen. Tetapi di wilayah kita tak ada ADUN. Memang kita ada pemimpin komuniti, tapi kita tak ada yang, kalau contoh MPP ni dia ada allowance dia. So dia kena ada bagi komitmen. Dan dia diiktiraf lantikan daripada jawatan wilayah, dilantik oleh menteri wilayah. Oh, dilantik daripada siapa saja menteri wilayah dia akan boleh melantik MPP. Kalau sebelum ni misal contoh masa awal pemerintahan kerajaan Madani,
kita tak ada menteri yang khusus untuk wilayah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sini adalah menjalankan tugas sebagai menteri. Dia lah menjalankan melantik MPP ni. Kemudian apabila Datuk Seri Dr. Zaliha, beliau lah yang melantik MPP. Jadi apabila diwujudkan MPP ni adalah untuk membantu peranan wakil rakyat. Baik itu kita berikan dia allowance supaya ianya lebih dapat beri komitmen dan dapat meringankan tugas. Kalau tak, ahli parlimen di wilayah Sukan ni sangat berat lah tugas dia. Dan pengundi ataupun penduduk di Parlimen wilayah Persekutuan antara tertinggi, Ustaz. Betul. Dah lah beban kemajuan yang tinggi, kepadatan penduduk. Jadi tak adil lah untuk ahli parlimen ni. Kalau contoh kita compare ahli parlimen di Wangsa Maju dengan ahli parlimen di Gombak. Gombak tu ni kalau kita compare di Hulu Terengganu contohnya, kan, dari sudut kepadatan penduduk, masalah-masalah yang dihadapi tu sangat berbeza. Jadi perlu diwujudkan satu lagi pejawatan untuk meringankan tugas ahli parlimen dan menambah efisien lagi lah peranan kementerian, peranan wakil rakyat dan kerajaan. Boleh saya katakan MPP ni umpama adun kecil? Ya, betul. Lebih kurang lah. Lebih kurang macam tu lah. Dan kalau adun dia ada pilihan raya, MPP tak perlu pilihan raya lah. Cuma perlu lantikan. Tapi lah. matlamat yang sama adalah untuk memberi khidmat kepada rakyat. Jadi untuk Saudara Azmi, apa aduan-aduan yang selalu diterima sebagai MPP yang mungkin boleh kita highlightkan dalam bajet 2026 ni? Dia macam ni lah, sebab di kawasan saya, especially di Wangsa Maju ni, kita akan berhadapan dengan satu lebih macam town hall, temu Datuk Bandar. Di Wangsa Maju saya dipahamkan kita akan majlis tersebut akan berlaku pada bulan November. Jadi setahun sekali? Ya. Ini first time kita akan jumpa dengan Datuk Bandar. Jadi kita diamanahkan oleh pihak di BKL supaya kita mengkaji dan mengenal pasti permasalahan yang utama, yang prioriti yang untuk kita highlightkan, kita bawa kepada temu Datuk Bandar nanti. Sebab apa yang berlaku di minggu lepas, tak salah saya, berlaku di Parlimen Batu. Baru saja berlaku lepas bertemu bersama Datuk Bandar, di mana mereka highlightkan permasalahan yang berbangkit tu yang boleh dijawab oleh Datuk Bandar sendiri, dan di belakang Datuk Bandar dia semua pengurusi eksekutif dan pengarah-pengarah beliau. Jadi saya langsung soalan-soalan tersebut dikenal pasti direct dan tiba daripada depan mata sendiri sampai kepada orang yang tepat. Sampai. Jadi itulah yang saya maklumkan tadi. Di peringkat kami di Wangsa Maju memang aduan-aduan berbangkit seperti tanda nama, yang tanda nama signboard ni di setiap kawasan taman-taman ni, yang mana yang berlaku uzu dah sudah kelihatan macam dah uzu penuh dengan stiker lah. Betul. Jadi benda-benda perkara macam ni lah yang kita nak highlightkan, dan di mana benda ni memerlukan peruntukan besar. Sebab kita nak standardkan satu Wangsa Maju, kalau boleh satu wilayah, signage yang sama, di bawah DBK, satu template yang sama. Betul. Sebab kita adalah pembayar cukai di Kuala Lumpur. Jadi kita perlukan, kita idamkan satu keharmonian sama-sama dalam Wangsa Maju, especially di Kuala Lumpur ni, supaya keindahan yang berlaku di sekitar kawasan wilayah ni kita standardkan. Sebab dalam Parlimen Wangsa Maju ni, seperti sedia maklum, aduan-aduan yang kami dapat lebih kepada macam masalah-masalah lokang setumbat, keadaan jalan raya yang berlubang. Jadi itu isu-isu yang boleh kita bawa ke level pejabat cawangan. Tapi yang kita nak pointkan sekarang ni, fokus kepada isu pokok, isu besar yang boleh diselesaikan oleh pihak peringkat Datuk Bandar. Jadi itu matlamat kita dalam MPP, kita mengangkat segala aduan-aduan penduduk sekitar kita ni supaya dia didengar oleh pihak atasan, dan kita sebagai pembuat acara menyampaikan permasalahan tersebut untuk bagi pihak penduduk dan rakyat, especially ni di Wangsa Maju. Okey, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan 2026, kita lihat ada satu komen daripada ahli Dewan Rakyat, ahli Parlimen Bacok, mengulas. Dia kata bajet 2026 ni tempang atau tak cukup berani. Kita jemput ahli panel untuk ulas.
soalan panas ni? Saya cuba komen sikit lah. Dia memang mudah seorang tu untuk melemparkan apa-apa komen ataupun tuduhan. Tapi setiap contoh, lebih-lebih lagi kalau ahli parlimen, dia bertanggungjawab setiap apa yang dia cakap. Kalau dia kata contoh sesuatu perkara itu adalah ini, so apa solusi dia? Jadi kalau you kata ni, ada tak dia buat belanjawan alternatif? Kalau kita lihat sampai sekarang ni, dah berapa tahun sejak kita menjadi kerajaan, tak ada satu belanjawan alternatif pun pernah diutarakan oleh pihak pembangkang. Kalau berbeza semasa kita menjadi pembangkang dulu, beza semasa Pakatan Rakyat atau Pakatan Harapan jadi pembangkang, kita kemukakan belanjawan alternatif. Kalau contoh kita nak cadang harga minyak turun, kita cadang daripada duit mana nak ambil, macam mana kita nak kelolakan supaya impian untuk menurunkan kadar minyak tu turun, berapa jumlah pendapatan negara, berapa kos yang diperlukan untuk menampung kalau misal kata harga minyak diturunkan, kita bagi dengan secara retail. Dan akhirnya alhamdulillah, memang walaupun peringkat mulanya orang cuba memperlekehkan, dan akhirnya Yang Amat Perdana Menteri setelah melalui proses yang tertentu, akhirnya beliau telah menurunkan harga minyak, sekaligus dapat juga menjayakan seperti mana yang telah cuba dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini, iaitu penyasaran subsidi. Dua perkara serentak, penyasaran subsidi dan harga minyak turun. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Itulah satu contoh, apabila kita cadangkan sesuatu idea, kita perlu detailkan macam mana kita nak menjayakan idea tersebut. Bukan hanya sembang kosong. Bukan hanya sembang lontar, belanjawan tak seksi, belanjawan tempang. Okey, kalau belanjawan yang seksi macam mana? Belanjawan yang berani macam mana? Kemukakanlah. Bukan hanya sekadar melontar. Dan di samping itu, pembangkang juga kalau kita tengok, dia asyik beritahu yang dia sering dianaktirikan, sering tidak dilayan sama rata dan sebagainya. Dah tahu memang itu, kemukalah satu idea lain. Macam mana nak menjana ekonomi. Memang daripada sejak dulu. Tetapi kalau kita tengok negeri-negeri lain, walaupun kurang mendapat perhatian dan sebagainya, tapi boleh berbincang dan mesyuarat di kalangan pemimpin-pemimpin untuk mencari satu solusi baru. Itu yang kita nak pemimpin. Itulah sedikit komen daripada saya. Okey, kita ada satu lagi soalan panas, Ustaz. Baru-baru juga Ketua Pembangkang dalam ucapan perbahasan Belanjawan 2026, dia kata kalau pembangkang hari ini jadi kerajaan, dia nak bagi 6,000 bantuan setahun kepada rakyat Malaysia ataupun golongan yang memerlukan bantuan. Logik ke, Ustaz? Yalah, dia sama dengan soalan tadi. Kalau kita kemukakan satu idea, kita perlu detailkan macam mana nak menjayakan dia. Contoh, pendapatan negara sekarang berapa? Kalau kita nak naikkan SARA tu sehingga RM6,000 seorang, berapa jumlah keseluruhan dia? Adakah akan melibatkan ataupun memberi kesan kepada aktiviti pembangunan? Sebab kita bajet fiskal, bajet pembangunan, kita ada bajet belanja mengurus. So perlu didetailkan, tak boleh lontar 6,000 kemudian diam. Mungkin rakyat yang dengar, dia nak naik 6,000. Orang nak tahu macam mana 6,000 tu nak dijayakan. Dan sampai sekarang tak ada. Seperti yang saya sebut tadi, belanjawan alternatif tak ada. Kita dulu, masa kita jadi pembangkang, bukan sahaja ada belanjawan alternatif, kita juga ada kabinet bayangan. Kabinet bayangan ni, kalau kita kata belanjawan alternatif tu susah, lebih berat, kurang-kurangnya letaklah kabinet bayangan. Yang mudah, maknanya kita letak. Contoh, ahli parlimen bacok bakal Menteri Kewangan contohnya. Siapa nama tu? Ketua Pembangkang bakal Perdana Menteri. Itu je. Itu pun tak boleh. Letak tu pun tak boleh. Lagi nak naikkan 6,000 kan. Jadi perlu bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab sebagai ahli parlimen, bukan hanya tak menjadi popular untuk mendapat undi semata-mata, tetapi dia perlu menjadi seorang ahli parlimen bertanggungjawab dengan setiap apa yang dicakap, dan mesti ada bukti ataupun jalan kerja lah. Kalau kita contoh kita nak buat satu idea atau menjawab satu soalan, kita
kita mesti tunjuk jalan kerja macam mana untuk menjayakan setiap apa yang kita sarankan tu. Mungkin Saudara Azmi nak tambah? Ya, mungkin macam Ustaz cakap tadi, mereka takut nak mengumum dengan PM kan. Sebab macam dia punya presiden PAS dah maklum. Dia tak nak umum sebab apa? Takut letak emas, letak senjata di belakang bonet kereta lah apa kan. Jadi jawapan-jawapan itu alasan-alasan yang pada saya sebagai seorang ahli parlimen atau sebagai seorang presiden sendiri pun pada saya tak patut. Sebab rakyat nak tengok pemimpin mana, karakter dia, karisma dia, bagaimana yang kita perlu tunjulkan untuk memacu negara. Sebab macam Ketua Pembangkang kata apa, 6,000 setahun. Memang siapa-siapa pun boleh cakap, saya pun boleh cakap 10,000 setahun. Tapi apa yang penting buat masa sekarang, macam tadi Ustaz kata fiskal negara, reality dia macam mana, kemampuan negara buat masa ni. Sedangkan masa PMX ambil alih negara dalam keadaan macam mana, kita sudah maklum. Jadi macam mana dia pacu ekonomi, dia keluar negara. Boleh katakan setiap bulan ataupun dia round satu dunia untuk mencari FDI. Pelabur-pelabur, membina hubungan semula, tarik pelabur-pelabur asing untuk masuk ke dalam Malaysia balik, untuk memacu ekonomi. Sebab perkara-perkara macam ni penting. Bukan mudah untuk seorang orang Melayu, especially orang Melayu, pergi ke negara-negara luar. Kita membawa satu dasar dan satu orang kata satu ikon yang orang kata sebelum ni, kalau lagi dulu PMX bergerak, insya-Allah Malaysia dah maju. Jadi apa yang saya boleh komen untuk STR ni, kita buat masa sekali kita menambah baik sistem STR tu yang sedia ada, dan inisiatif kita berikan kepada Pendapatan Rakyat yang penting, supaya kemahiran bantuan niaga dan subsidi bersasar yang telah PMX umumkan tu, jadi penjabatan yang ada tu kita pulangkan balik kepada rakyat, supaya rakyat majoriti boleh berasa lebih banyak dan lebih ramai lagi volume yang terasa tentang apa yang Gagasan Madani Malaysia yang PMX asaskan ni. Terima kasih. Okey, untuk belanjawan 2026 juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ada mengumumkan sedikit ada satu projek dan peruntukan berkaitan dengan menaikkan syiar Islam di negara kita. Boleh Ustaz terangkan? Dia sepatutnya orang yang dalam, memang nama orang panggil saya Ustaz, tapi saya bukan daripada jawatan agama lagi lah. Dulu saya pernah berkhidmat di JAKIM lah. Tapi saya boleh komen sikit. Kalau ikutkan belanjawan 2026, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 2.6 bilion. Kalau wilayah tadi kita tengok 1.17 bilion. Tapi tentang hal ehwal agama ni 2.6 bilion. Lagi besar. Maksudnya untuk agama Islam kita dua kali ganda. Dua kali ganda, hampir 2 kali ganda untuk memperkukuh syiar Islam, termasuklah inisiatif seperti menaik taraf sekolah agama rakyat dan tahfiz, melatih para pelajar tahfiz serta menyediakan bantuan kepada petugas agama. Kalau kita ikut sejarah, apabila Datuk Seri Anwar ni dipecat tahun 1998, jadi antara penyokong ataupun kita boleh panggil penyokong utama beliau ialah orang-orang agama ni. Dan Datuk Seri Anwar tidak pernah lupa apa ni. Termasuklah PAS pada masa itu memang menyokong gerakan reformasi. Tetapi apabila Perdana Menteri pada masa itu melihat mereka yang terutamanya dari golongan agama, pelajar sekolah agama rakyat tidak berapa menyokong kerajaan, dia telah menghentikan bantuan kepada sekolah agama rakyat. Memang siapa saja memang sedia maklum, bantuan kepada sekolah agama rakyat ataupun SAR ni pada tahun 1999-2000 tu telah dihentikan. Ini memang sejarah dan fakta. Ini memang sejarah dan fakta. Namun apabila Datuk Seri Anwar ni dapat diberi peluang untuk menerajui kepimpinan negara, beliau telah mengembalikan semula bantuan kepada sekolah agama rakyat ini. Itu beza dia. Tapi ialah seperti mana kita maklum, mungkin orang sejarah tu tak ada dah lama sangat saya tengok. Tapi ada orang dilupa. Dilupa sampai dia mengangkat orang yang telah memberhentikan bantuan kepada sekolah-sekolah agama rakyat ini untuk menjadi kepimpinan. Dan dia lantik juga jadi penasihat, Ustaz. Penasihat. Itulah mungkin betul lah.
Tun Mahathir tu pernah sebut, Melayu mudah lupa. Memang dilupalah. Mungkin pimpinan pembangkang sekarang ni lupa yang bantuan tu telah dihentikan dan pelbagai lagi lah provokasi telah dilakukan. Tapi ini bukan sahaja itu. Kita nak tambah panas sikit kan, dia macam-macam lah. Parti ajaran sesat, kafe. Kalau kita tengok, kita teliti peristiwa Momali. Kalau kita tengok sejarah Datuk Seri Anwar, dia tak pernah mengkafirkan PAS, tak pernah mengatakan parti ajaran sesat. Itu fakta. Datuk Seri Anwar buatlah dia macam mana pun, tentang tu dijaga. Jadi satu bab lah. Kalau kita tengok antara apa yang Datuk Seri Anwar mula-mula buat semasa beliau memegang jawatan Perdana Menteri, ialah melibatkan institusi agama seperti JAKIM dalam proses belanjawan negara. Melibatkan dasar negara. Tak pernah dibuat oleh kerajaan sebelum ini, melibatkan JAKIM secara langsung untuk aktiviti perkara-perkara penting dalam negara. Dalam menentukan hala tuju negara kita, betul. JAKIM juga dilibatkan. Betul. Itu tak pernah dibuat. Itulah salah satu. Itu tunjuan. Sebelum kita nak buat perkara-perkara lain, itu yang dulu. Melibatkan JAKIM dalam proses ataupun menentukan hala tuju negara. Jadi berbalik kepada soalan tadi, sebanyak 2.6 bilion. Apa dia yang dalam komponen dalam 2.6 bilion itu ialah pembangunan institusi 150 juta untuk menaik taraf prasarana dan mengganti peralatan di sekolah agama rakyat dan Mahat Tafiz. Kalau kita tengok sekolah agama rakyat ni memang jauh beza lah dari sudut kemudahan, dari sudut keselesaan berbanding dengan sekolah kan. Ya, jadi kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 150 juta untuk untuk menaik taraf prasarana dan pengganti peralatan. Kemudian menyediakan latihan kemahiran kepada 720 orang pelajar tahfiz di Giat Mara. Kalau sebelum ni kita tahu Giat Mara ni memang untuk TVET, untuk technical. Tapi kita telah mewujudkan bahawa di samping mahir dari sudut technical dan vocational ni, menghafal Al-Quran. Ini pun jarang-jarang dibuat dan alhamdulillah kerajaan Madani serius untuk mewujudkan ataupun melahirkan individu yang bukan sahaja mahir. Kalau sebelum ni kita dah pernah lihat orang yang ambil jurusan perubatan, dalam masa yang sama dia tahfiz, ataupun profesional lain dia tahfiz. Sekarang ni dah turun ke bawah lagi, maknanya TVET dan tahfiz. Itu kerajaan kita telah usahakan. Khidmat kepada petugas agama, memberi sumbangan khas kepada 70,000 petugas agama seperti imam, bilal, siak dan guru kafar dan guru takmir. Dan pengukuhan institusi, menyalurkan dana kepada JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri dan institusi pendidikan Islam untuk pelaksanaan agenda pembangunan ummah. Inilah kalau orang kata orang cuba membuat tomahan, kerajaan kita tidak mengambil berat tentang agama, kita kena lihat fakta. Fakta telah mengatakan sebaliknya. Memang selain pada Datuk Seri Anwar ni selalu turun sembahyang Jumaat di surau-surau, sampai ke surau dia turun, dan beliau juga telah memberikan peruntukan yang besar kepada hal-hal agama. Jadi itulah sedikit saya komen. Okey, itulah tadi soalan-soalan berkaitan belanjawan 2026. Saya mungkin perkara berkaitan wilayah, perkara berkaitan agama Islam telah kita bincangkan. Mungkin kita boleh pergi dengan isu-isu semasa untuk ASEAN. Sekarang ni negara kita sedang menjadi tuan rumah dan yang Perdana Menteri juga merupakan pengurusi ASEAN bagi tahun 2026. Jadi pagi tadi Presiden United States Donald Trump telah tiba di Malaysia. Mungkin Saudara Azmi boleh kupas mengenai kunjungan Presiden US ke Malaysia atau ASEAN, persidangan ASEAN sedang berlangsung sekarang. Okey, untuk makluman moderator, memang tadi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah sampai. Sebab saya tengok live tadi, di mana Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdul Ibrahim menyambut beliau, menyambut Presiden di Kompleks Bugaraya. Jadi apa yang saya nampak dan dari segi orang kata display yang ditunjukkan masa kedatangan Presiden Amerika, yang mana kita meraikan kedatangan beliau dengan himpunan
persembahan-persembahan tradisional, pelbagai bentuk, pelbagai budaya menggambarkan kita bukanlah sebuah negara yang penuh dengan retorik-retorik yang keganasan ataupun terorisme ataupun amalan sempit. Kita meraihkan semua orang. Di mana kalau perasan tadi kegembiraan Presiden Amerika setempat juga dia berseluka berjoget. Diikuti oleh kita punya PMX sekarang. Fokus itu dalam live tadi kita nampak di mana kegembiraan tersebut digambarkan oleh pihak Presiden Amerika dan memegang bendera kita, mengibarkan dan last sekali yang paling saya kagum dan saya nampak lebih kepada ekspresinya ialah Perdana Menteri kita duduk sekali dalam kereta rasmi Presiden Amerika. Maksudnya The Beast tu? Ya, The Beast tu. The Beast tu kita punya PMAX bersekali dengan... Ya, betul. Kalau dulu kita tengok The Beast tu, kalau cerita movie Amerika tu kan. Jadi sekarang berada di Malaysia dan Perdana Menteri kita bersama. Kita bukan ambil kontak orang kata kita macam apalah sangat nak kata. Tapi kita tengok dari segi diplomatik. Yes, diplomatik dan orang kata kepercayaan Trump sendiri mempelawa PMX kita duduk sekali. Bukan senang kalau ikut biasa hanya presiden saja yang layak duduk bersorangan dikata. Tapi atas sebab kepercayaan Trump dengan PMX, hubungan baik dan cara PMX kita berdiplomasi, bukan menggunakan cara keganasan atau cara orang kata menghentam terlampau ganas ataupun terlampau tinggi terhadap negara-negara barat seperti Amerika Syarikat. Jadi pada saya ini mengubah persepsi pandangan dunia terhadap Malaysia, walaupun kita ataupun Perdana Menteri kita sendiri mempelopori isu Palestin Gaza di peringkat dunia, tapi kita tak ada masalah sebab ideologi yang kita bawa ataupun gagasan yang kita bawa tentang prinsip yang kita bawa tentang Gaza tu tetap kita tunjangi. Tapi menyambut tetamu-tetamu atas nama ASEAN yang mana negara kita telah jadi tuan rumah, kita perlu laksanakan dengan lancar dan menerima dalam keadaan yang baik kepada semua pimpinan negara, especially macam Amerika Syarikat, satu kuasa besar dunia. Negara Presiden China pun akan dah hadir. Jadi pada saya ini salah satu orang kata peluang PMX kita untuk melontarkan ataupun menzahirkan ketegasan kita terhadap isu Palestin dan Gaza di hadapan semua ketua-ketua negara, especially Amerika dan kuasa besar China sekali. Jadi itu sedikit pandangan saya lah tentang kesan daripada ASEAN pada hari ini. Saya komen sikit. Sidang kemuncak ASEAN ni sangat penting. Satunya inilah setelah kita melalui beberapa episod kerajaan yang tidak stabil beberapa tahun ni, kepercayaan dunia kepada negara kita agak tercalar sedikit. Jadi apa yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri apabila mendengar tampuk ialah beliau cuba mendapatkan kembali keyakinan dan meningkatkan lagi kepercayaan pelabur-pelabur, pemimpin-pemimpin dunia terhadap negara kita. Jadi inilah kemuncaknya apabila kita menjadi pengerusi ASEAN pada tahun ini, kita telah mengadakan sidang kemuncak ASEAN. Kalau kita maklum, ASEAN ni bukan hanya Malaysia saja. Dia ada Singapura, dia ada Thailand, ada Kemboja, ada Vietnam, Brunei, Indonesia, Laos dan yang terbaru Laos. Jadi apabila menjemput Presiden Amerika datang ni, kita bukan mewakili Malaysia saja, kita mewakili negara-negara ASEAN. Kita pengerusi ASEAN. Kalau dari sudut kritikan, Datuk Seri Anwar tak pernah berganjak. Ada orang cuba komen, kenapa jemput Trump? You kutuk tentang isu Gaza, tapi Trump you sambut. Dia dua isu berbeza. Benda yang tak betul, kita keras. Kita tak ada berganjak. Tak ada tiba-tiba Trump nak datang, tiba Datuk Seri Anwar ubah statement. Tak ada. Tak ada dia kata oleh kerana Trump nak datang, kita berkompromi. Tak ada. Tentang sambut tetamu, itu adat.
Trump ni bukan saja sebagai Presiden Amerika, mewakili rakyat Amerika. Sebab itu kita tunjukkan kebudayaan, itu semua. Jadi rakyat Amerika tu tengok. Itu salah satu memang normal practice. Menyambut tetamu dan sebagainya. Tapi tidak sekali-kali menggoncang ataupun mengubah pendirian negara, pendirian PMX terhadap isu Gaza. Itu memang fakta. Okey. Jadi apabila kita berjaya menganjurkan sidang kemuncak ini dengan baik, orang akan melihat kembali. Kita kena ingat kalau Donald Trump datang ni, satu dunia melihat. Orang rakan-rakan pelabur bukan sahaja di Amerika, dan seluruh dunia akan melihat. Lepas tu Presiden China, Premier China, wakil Rusia, semua akan tengok. Jadi semua dari antero dunia akan melihat Malaysia sebagai satu negara yang stabil, yang kukuh dari sudut politik dan ekonomi. Apabila kita semakin kuat, suara kita akan lebih didengar. Kalau kita lemah, ekonomi kita lemah, siapa nak dengar? You kutuklah Gaza, orang tak peduli pun. Tapi kalau ekonomi kita kuat, kukuh, dengar. Walaupun kita mengutuk Gaza, Israel, Trump tetap datang. Sebab dia tengok ini negara yang berpotensi balik. Dia ada potensi yang besar untuk mengawal ekonomi serantau. Trump datang. Dia pun profesional, kita profesional. Tetapi tidak, masing-masing punya prinsip tidak berganjak. Itu kita kena faham lah dari sudut hubungan antarabangsa. Itulah komen saya sedikit. Dan insyaAllah kita mendoakan agar perjalanan sidang kemuncak ASEAN ni berjalan dengan lancar. Dari sudut keselamatan tidak apa-apa yang berlaku. Dan kita mendoakan negara kita akan menjadi negara yang lebih makmur lagi selepas ini. InsyaAllah. Dan selain daripada Presiden US yang datang, kita juga jemput Presiden Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan negara yang telah membawa Israel ke ICJ. Sehingga ICJ ataupun Mahkamah Dunia menjatuhkan hukuman memang betul Israel melaksanakan genosid. Dan dekat situlah kita tengok Malaysia bukan hanya menjemput Donald Trump yang mungkin sedikit menyebelahi Israel, tapi kita jemput juga negara-negara seperti Afrika Selatan dan Jepun, Brazil yang keras dengan Israel. Jemput, datang, duduk satu meja. Jangan tengok satu sudut sajalah. Itu yang kita cuba nak pendengar podcast tengoklah. Bukan hanya yang berat ke Israel saja, tapi yang berat ke Palestin pun kita jemput. Dan kita tengok apa usaha diplomatik untuk menyelesaikan isu di Israel, di Gaza nanti. Okey, kita telah berada di penghujung episod kita untuk hari ini. Jadi untuk kata-kata terakhir, Ustaz Sedian. Kita berharap agar belanjawan yang telah dibentangkan ini dapat diluluskan dengan lancar di Parlimen. Dan di samping itu, apa cita-cita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui belanjawan ini dapat direalisasikan untuk mengelakkan daripada ketirisan yang sering dilakukan, sering dilaung-laungkan, sering diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri. Elakkan ketirisan, tata kelola yang baik, penguasaan yang baik. InsyaAllah apa sahaja yang kita cita-citakan untuk menjadikan Malaysia yang lebih baik dapat dilaksanakan. Jadi kita mendoakan semuanya berjalan lancar. Dan begitu juga dengan pihak pembangkang. Jangan hanya bangkang semata-mata, kemukakan satu idea yang lebih baik dan boleh didengar oleh pihak kerajaan, dan mungkin kita boleh berbincang. Apa pun yang kita harapkan ialah negara kita bergerak ke hadapan dan menjadi lebih baik. Di samping itu juga kita mengharapkan terutamanya dari sudut wilayah persekutuan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa akan terus dapat memacu wilayah persekutuan ke satu tingkatan yang lebih baik. Bajet pun telah kita terima yang meningkat daripada tahun sebelum ni, dan kita percaya dan yakin bahawa wilayah persekutuan di bawah teraju Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zaliha akan lebih maju dan makmur lagi selepas ini. Terima kasih. Okey, Saudara Azmi, sedikit. Untuk kesimpulannya pada hari ini, dari segi bajet pelajaran yang telah dibentangkan oleh BMF kita, saya berharap dapat respon positif daripada sama ada di peringkat ahli parlimen keseluruhannya ataupun di peringkat rakyat khasnya, yang mana keseimbangan dan pembangunan ekonomi dan tanggungjawab sosial dalam komuniti di bawah gagasan madani ini memang termaktub di bawah bajet yang telah
Pemet kita umumkan baru-baru ni. Jadi apa yang penting adalah semua bajet-bajet yang telah dibentangkan tu bergantung kepada pelaksanaan dan ketulusan di bahagian pelaksana yang akan menggerakkan dasar-dasar yang telah diumumkan tersebut. Jadi pada saya sampainya bajet, kesannya bajet yang diumumkan itu dan keseluruhannya di peringkat parlimen dan di peringkat Dewan Negara dan seterusnya kepada rakyat, kita harap semua dapat menikmati dengan jaya, dengan harmoni supaya harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan negara Malaysia ini sebagai sebuah negara yang harmoni dan berkebajikan itu dan memadanikan Malaysia ini tercapai. Itu saja. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada dua-dua ahli panel kita untuk episod kali ini. Memandangkan ini episod kali pertama kita, jadi kita mohon kepada semua pendengar, kita jemput untuk memberi sedikit komen dan apa-apa tajuk yang kita boleh bincangkan di episod akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.